Hai, Assalamualaikum. Saya Nifal Muhammad Syahrin, pengacara bertugas UATV TVPSS SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 13 Disember 2025, telah berlangsungnya program pendaftaran murid tahun 1 SK Bandar Baru Bangi. Program pendaftaran murid tahun 1 ini merupakan salah satu agenda penting sekolah bagi memastikan proses kemasukan murid baharu ke alam persekolahan berjalan dengan teratur, sistematik dan mesra ibu bapa. Program bermula seawal pukul 8.30 pagi turut dihadiri oleh YDP PIBG Encik Razali bin Abdullah. Melalui program ini, sekolah dapat mengenal pasti data murid, menyelaras dokumen penting serta memberi penerangan awal mengenai sistem pembelajaran, peraturan dan keperluan asas murid tahun 1. Program ini juga bertujuan mewujudkan suasana sambutan yang positif dan kondusif kepada murid baharu agar mereka dapat menjalani hari pertama persekolahan dengan perasaan selesa dan bersemangat, selain membantu murid dan ibu bapa membuat persediaan awal untuk memasuki tahun 1. Alhamdulillah, hari ini telah selesai pendaftaran tahun 1. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ibu bapa yang hadir, guru-guru dan juga PIBG, AJK PIBG yang datang turut membantu kami untuk melancarkan lagi program pada hari ini. Dan saya berharap juga semua yang terlibat ni dapat pengalaman yang baru, dan sebab benda ni adalah salah satu program yang setiap tahun akan dilaksanakan. Program ni kita jalankan supaya memudahkan pengurusan sekolah untuk sesi baru, memudahkan ibu bapa dan juga guru-guru untuk sediakan dokumen secukupnya, sebab dokumen ni dokumen yang penting. Jadi segala taklimat ataupun pesanan yang diberikan kepada ibu bapa dapat disampaikan secara langsung. Okey. Dan akhir kata saya berharap untuk murid-murid tahun 1 yang akan datang bagi sesi 2026 dapat belajar dengan baik, dengan seronok dan gembira datang sekolah. Sekali, Alhamdulillah, program pada hari ini kita dapat laksanakan seperti mana kita rancang. Semua memberikan kerjasama yang baik, terutama sekali bersama takbir, guru-guru, ibu bapa juga dapat hadir mengikut ketetapan yang telah kita tetapkan. Dan saya ingin banyak-banyak terima kasih juga kepada semua yang terlibat pada hari ini. Program hari ini sebenarnya kita adakan untuk memberikan sedikit info mengenai sekolah dunia baru untuk anak-anak tahun 1 yang bakal menjejakkan kaki ke sekolah pada 12 Januari 2026, supaya anak-anak ni dapat datang ke sekolah dengan perasaan yang satu yang seronok untuk belajar. Ingin dapat jumpa kawan-kawan, dapat jumpa cikgu dengan perubahan alam persekolahan yang baru daripada sekolah sebelum ni. Andai kata sekolah tu adalah dari satu kelas saja, dia akan jumpa kat sini dalam pelbagai suasana yang berbeza lah daripada yang mereka dapat pada pendidikan awal persekolahan. Jadi dengan harapan semoga sesi persekolahan 2026 untuk anak-anak tahun 1 dapat berjalan dengan lancar dan dapat satu pengalaman baru untuk semua. Semoga dengan adanya program ini, ia dapat memastikan proses pendaftaran murid tahun 1 berjalan lancar, teratur dan bebas daripada sebarang masalah. Seterusnya, memperkukuh hubungan antara sekolah dan ibu bapa. Sekian sahaja untuk episod kali ini UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.